نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sekejap saya tengah nak. Okey, sekejap. Okey. Boleh dengar suara saya? Ya, boleh Ustaz. Okey, baik, insya-Allah. Okey, insya-Allah taala kita malam ni kita akan melihat perbincangan kita daripada hadis Bukhari dan juga Muslim. Kejap. Okey. Kita melihat hadis Bukhari dan juga Muslim. Okey, kenapa kita menggunakan hadis Bukhari dan juga Muslim? Kerana kitab yang paling sahih ataupun kitab hadis yang paling sahih selepas daripada Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan juga Muslim. Di dalam pengajian hadis ini dia ada 6 ataupun 7 kitab yang menjadi silibus lah dalam pengajian hadis. 2 daripada 7 atau 6 itu adalah Bukhari dan Muslim, dan kedua-dua kitab ini diakui oleh seluruh para ulama hadis, ulama fiqh, ulama tafsir dan sebagainya akan kesahihan kedua-dua kitab hadis ini. Kita boleh kata hampir berlaku kesepakatan seluruh para ulama, mereka mengiktiraf hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Manakala 4 lagi ataupun 5 lagi kitab hadis yang lain ada daripada hadis yang diriwayatkan oleh mereka itu mungkin dhaif, mungkin hadis yang bersangatan dhaif, dan mungkin juga ada hadis-hadis yang munkar, mungkin juga ada hadis-hadis yang batil, dan mungkin juga ada hadis-hadis yang palsu. Tetapi menjadi silibus lah dalam pengajian hadis untuk kita menilai, untuk kita membuat kajian dan sebagainya. Jadi sebab itu untuk penuntut ilmu hadis, mereka akan belajarlah keseluruhan kitab itu. Tetapi bagi kita di peringkat sijil ni lebih sesuai untuk kita belajar hadis yang telah disepakati sebagai sahih. Itu sahaja kita belajar terlebih dahulu. Kemudian insya-Allah taala satu masa seandainya di kalangan pelajar-pelajar nak menyambung pengajian hadis dengan lebih tinggi, ketika itulah barulah dia mula menceburi ataupun menyelami hadis-hadis yang lain. Kerana di dalam pengajian hadis ini dia perlu kepada kemahiran dan juga kepakaran untuk menentukan status hadis, untuk menilai dan juga dari segi sudut untuk memahami hadis dan sebagainya. Dia perlu ada beberapa kemahiran dan juga kepakaran lah. Selain daripada kepakaran bahasa Arab, ia juga perlu kepada ilmu mustalah al-hadis, dia perlu kepada ilmu ulumul hadis, dia perlu kepada ilmu bagaimana kita nak mengenal perawi-perawi hadis dan sebagainya. Jadi dia bukan satu bidang yang mudah juga sebenarnya, satu bidang yang agak luas dan juga besar dan mendalam lah.
Jadi di peringkat kita ni, sijil pekerja Islam, kita fokus hadis yang telah jelas sahih, dan kita tak bincanglah dari segi sudut status hadis tu. Cuma kita bincang setiap hadis yang kita bawa ni, kita akan bincang apakah pengajaran dan juga apakah faedah yang boleh kita ambil daripada hadis itu. Itu sahaja perbincangan dia, tanpa kita menyentuh soal martabat hadis itu. Hadis ni sahih ke tidak sahih, tak perlu tanya. Kenapa? Kerana keseluruhan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, keseluruhannya adalah hadis-hadis yang sahih, yang boleh kita pakai, boleh kita beramal dengan dia, boleh jadikan sebagai hujjah dan juga dalil di dalam beramal dan sebagainya. Okey, untuk pertemuan kali pertama kita ni, kita ada 2 pertemuan. Untuk pertemuan kali pertama ni, saya di sini membawa lebih kurang 15 buah hadis lah. Dan keseluruhan hadis-hadis yang kita bawa ni adalah hadis-hadis yang berkisar tentang hukum hakam. Cuma untuk permulaan ini saya bawa hadis-hadis tentang taharah, salat, berkaitan dengan ibadat individu ataupun secara jamaah. Jadi peringkat awal ni kita bawa hadis-hadis yang seumpama seperti itu. Nanti untuk pertemuan kali kedua mungkin kita akan pergi lebih sedikit, mungkin menyentuh soal berkenaan dengan nikah kahwin dan sebagainya. Kita akan masuk insya-Allah. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, di antara matlamat pengajian hadis ini, pelajar akan mempelajari hadis-hadis sahih dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dan perbahasan hukum fiqh dari hadis sahih tersebut, memudahkan pelajar untuk hafaz hadis-hadis hukum. Jadi tujuan kita, pertama, pelajar boleh merasa untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW daripada Bukhari dan juga Muslim. Dan di dalam perbincangan kita nanti, kita akan berbincang tentang hukum-hukum yang boleh kita ambil daripada hadis-hadis yang kita bincangkan tersebut. Dan insya-Allah hadis-hadis yang kita bawa ni tidaklah terlalu panjang dan tidaklah terlalu pendek juga, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Dan seandainya ada daripada kalangan puan dan juga sahabat-sahabat yang lain nanti belajar untuk hafal hadis, bolehlah. Kenapa? Kerana hadis dia tidak terlalu panjang, dan hadis-hadis pula berkisar tentang hukum yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Jadi dia sangat mudah untuk dihafal, insya-Allah. Okey, kita panggil dia keluar. Okey, kita. Jangan dia keluar, nanti dia datang tau. Di balik situ dulu, di balik situ. Kejap lagi lepas ni. Okey, kita tengok hadis yang pertama lah. Hadis pertama. So hadis pertama berkenaan dengan bersuci. Berkenaan dengan bersuci. Saya baca hadis dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. So hadis ni pendek saja. Kalau nak hafal pun boleh ulang beberapa kali sehingga dah boleh ingat dah. Tengok apa hadis ni kata. Hadis ni daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Nabi kata, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Kata Nabi, salat yang dikerjakan tanpa bersuci tidak akan diterima.
Tidak akan diterima di sini maksudnya tidak sah lah. Bukan kata tidak dapat pahala saja. Malahan solat yang dikerjakan itu tidak sah. Kemudian kata Nabi lagi, wala sadaqatun min ghululin, dan juga tidak diterima sedekah daripada harta yang khianat ataupun harta yang curang. Ghulul di sini maksudnya seseorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum diagihkan terlebih dahulu. Kerana harta rampasan perang itu dia perlu diagihkan kepada dua bahagian. 1/5 daripada bahagian itu perlu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum muslimin yang tidak terlibat di dalam peperangan, dan baki itu 4/5 itu hendaklah diagihkan kepada orang yang terlibat dalam medan perang. Seandainya seseorang tadi dia sudah ambil harta tersebut sebelum diagihkan, maka dia dikira dia telah berlaku ghulul, dia telah melakukan sesuatu kecurangan ataupun khianat dalam soal harta. Jadi orang yang bersedekah dengan harta yang kita kata dia curilah, maka sedekah daripada harta curi itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud hadis. So kita tengok pengajaran daripada hadis. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Okey, pertama, berdasarkan hadis ini, di antara syarat sah salat adalah salat mestilah didirikan dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi hadis ini menjadi dalil dan bukti bahawa solat mestilah dikerjakan dalam keadaan seseorang itu suci daripada dua hadas, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil disebabkan kerana dia kencing, dia berak, keluar air madi, dia kentut. Ini semua perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas kecil. Manakala berlaku hadas besar pula apabila seseorang itu melakukan persetubuhan, ataupun bagi wanita yang berada dalam keadaan haid, bagi wanita yang berada dalam keadaan nifas, maka dia berada dalam keadaan hadas besar. Jadi orang yang berada dalam keadaan hadas besar, dia tak bolehlah nak dirikan salat. Kenapa? Kerana dia berada dalam keadaan tidak suci. Maka seandainya dia nak salat, dia mesti disucikan terlebih dahulu, barulah boleh dia mendirikan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga syarat sah salat ialah suci dari najis, sama ada pada pakaian, tubuh atau tempat salat didirikan. Jadi mana-mana orang ketika mana dia nak mendirikan salat, dia kena pastikan diri dia, pakaian dia dan tempat dia nak dirikan salat itu mestilah suci daripada segala najis. Sama ada najis tu najis mukhaffafah, yang najis ringan, ataupun najis tu kategori dia mutawassitah, yang berat, di pertengahan, ataupun najis mughalladhah, yang jadi najis yang berat. Jadi ketiga-tiga jenis najis tu dia kena pastikan tidak boleh ada, sama ada pada pakaian, pada tubuh dia, ataupun pada tempat yang mana dia nak dirikan salat. Kalau dia salat dalam keadaan begitu, dikira salat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena tahulah apa yang dikatakan sebagai najis. Contoh, kalau najis mukhaffafah, iaitu najis yang mana keluar air kencing yang keluar daripada bayi lelaki yang belum sampai umur 2 tahun dan hanya menyusu daripada ibunya tanpa dia makan apa-apa, maka ini bayi lelaki sebegini kencing dia adalah najis mukhaffafah, ringan. Jadi cara pembersihan dia pun juga ringan, iaitu bersihkan najis tersebut, kemudian tempat yang terkena itu memadai dengan dia renjis dengan menggunakan air mutlak.
Manakala najis mutawassithah pula, iaitu apa sahaja yang keluar daripada dua jalan kemaluan, sama ada daripada zakar ataupun faraj, ataupun yang keluar daripada dubur, iaitu air kencing, tahi, dan apa sahajalah yang keluar daripada dua kemaluan ini, iaitu faraj ataupun zakar ataupun dubur, maka ianya adalah termasuk dalam kategori najis mutawassithah. Termasuk juga darah yang banyak, termasuk juga nanah yang banyak, maka dia adalah kategori najis. Manakala kalaulah darah tu dalam kategori yang sedikit, dia dikira diberikan kemaafan. Contoh, kita katalah darah tu adalah hasil daripada nyamuk yang menghisap darah dia, maka apabila dia picit, tekan keluar darah sikit, kena pada pakaiannya, maka darah tu termasuk dalam kategori yang diberikan kemaafan, tak mengapa. Jadi tidak menjejaskan dia punya salat. Manakala najis mughalladhah tu, kalau di sisi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu dua lah, iaitu daripada anjing, apa sahaja yang datang daripada anjing, dan apa sahaja yang datang daripada babi. Jadi bila mana kita salat, mestilah bersih dan suci daripada keseluruhan najis-najis tersebut. Okey, yang ketiga, setiap sedekah, zakat dan harta wakaf mestilah dari harta yang suci. Ini adalah syarat sah dan penerimaan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, zakat atau wakaf dari harta curi, riba, judi, rasuah adalah sedekah yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalaulah satu orang tu dia memang ada pada dia harta yang tak suci, contoh harta riba, contoh harta rasuah, contoh dia dia pernah main judi, dia dapat menang judi dan sebagainya. Jadi harta tu memang tidak sah untuk dia sedekah, dan memang tak sah untuk dia berikan sebagai zakat, dan memang tak sah kalau dia beri sebagai wakaf. Tetapi untuk dia pakai pun tak boleh, haram. Jadi macam mana nak buat? Takkan duit judi, katalah dia menang judi 500,000, takkanlah duit tu dia nak bakar, tak boleh. Maka sebenarnya duit dia tu boleh dimanfaatkan untuk kegunaan umum. Itu boleh. Yang dia beri itu bukan beri atas dasar sedekah, tak. Dia beri itu atas dasar mengeluarkan harta yang tidak patut ada pada dia, dan dia kena berikan kepada orang lain supaya orang lain itu dapat manfaatkan daripada duit tersebut. Itu boleh, tak ada masalah. Contohnya, duit tadi digunakan untuk buat jalan, boleh. Duit tadi digunakan untuk membuat tandas awam, boleh. Duit tadi digunakan buat stadium untuk kegunaan awam, boleh. Digunakan duit tadi juga boleh guna untuk membina perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Ini khas untuk harta yang bersifat tidak patuh syariat. Boleh. Yang tak boleh dia makan, tak boleh. Yang tak boleh diniat sebagai sedekah. Yang tak boleh diniat sebagai zakat. Yang tak boleh diniat sebagai harta wakaf. Ini dikira bukan sahaja tidak diterima, malahan perbuatan dikira sebagai berdosa. Tidak boleh. Habis hadis yang pertama. Kita tengok hadis yang kedua. Setakat tu Puan jelas? Ada pertanyaan kalau Puan nak tanya? Ustaz, Ya. Ustaz cakap tadi kan kata rasuah tu kita bagi untuk kegunaan umum kan? Betul. Dia tak boleh digunakan untuk makan walaupun untuk orang lain. Untuk orang lain, untuk makan boleh. Boleh? Oh, boleh lah. Contohnya duit tu Tak boleh diambil. Contohnya duit tu diambil kan? Yang ambil tu katalah satu badan kerajaan ambil dan diagihkan kepada kegunaan awam, termasuk boleh digunakan untuk makan. Haram tu hanya haram kepada si penerima rasuah
tetapi tidak haram untuk orang lain. Okey, faham. Okey, baik. Okey Ustaz, terima Okey, kasih. baik. Okey, kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua berkenaan dengan mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ini hadis ini berkenaan dengan apabila seseorang itu dia bangun tidur, ada perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya basuh tangan terlebih dahulu sebelum dicelupkan tangan di dalam bekas air untuk berwuduk dan sebagainya. Tengok hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innaha la yadri aina batat yaduh. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idzas taiqadha, apabila bangun, ahadukum min naumihi, seseorang daripada kamu daripada tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air, hatta yaghsilaha, sehinggalah dia basuh kedua pergelangan tangannya itu thalathan, sebanyak 3 kali. Maksudnya dia basuh 3 kali basuh. Ini ambil air, siramkan tangan dia, dia basuh. Kenapa? Kerana Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yadu, kerana tak tahu dia tak tahu di manakah tangannya tidur pada malam tersebut. Maksudnya ketika tidur boleh jadi tangan dia merayap, pegang tak mana-mana tak tahu, dan boleh jadi tangan dia pegang kemaluan ke dubur ke apa dan sebagainya, menyebabkan tangan dia mungkin ada najis. Kalau dalam situasi Malaysia ni mungkin tak berlaku sebegitulah, atau maksud saya mungkin tangan kita mungkin dia tidak bernajis. Tetapi orang dahulu, terutamanya di kalangan orang-orang Arab Mekah, mereka ni biasanya mereka qada hajat, mereka tidak guna air, mereka hanya gunakan batu. Dan bila mana mereka gunakan batu, biasanya apabila tubuh mereka berpeluh, sedikit sebanyak kadang-kadang kesan daripada najis tu mungkin ada sedikit sebanyak ada tertinggal pada tubuh. Tapi dia ketika dia dimaafkan. Tetapi apabila tangan dia tidur, mungkin menggaru dan sebagainya, kadang-kadang mungkin ada najis terlekat pada jari tangan dia, dan ketika mana dia mencelup tangan dalam bekas air, maka air yang berada dalam bekas tadi menjadi najis. Jadi sebab itu ada tegahan daripada Nabi untuk supaya tidak mencelup bekas air, melainkan tangan tersebut disucikan terlebih dahulu. Jadi mungkin di kalangan kita ni tidaklah, kerana biasanya orang Melayu ataupun kita orang Nusantara, orang Asia ni, terutamanya orang Islam kita lah, memang kalau qada hajat memang kita menggunakan air. Tetapi orang-orang Arab dahulu biasanya mereka qada hajat, mereka menggunakan batu tanpa menggunakan air. Jadi sikit sebanyak memang ada kesan yang tertinggal pada tubuh, dan apabila mereka berpeluh, sikit sebanyak ada kesan sikit yang sebenarnya pada hakikatnya memang dimaafkan. Tapi apabila kita pegang di situ, kita telah memindahkan najis pada tangan kita, dan menyebabkan apabila kita celup dalam bekas air itu, menjadikan air tadi menjadi najis. So kita tengok apakah hukum dia lah, perbincangan para ulama tentang hadis ini. Tengok, berdasarkan hadis ini sangat dituntut untuk membasuh tangan terlebih dahulu sebelum mencelupkan tangan ke dalam gayung atau seumpamanya, kerana tidak tahu di manakah tangan berada sepanjang tidur malam. Jadi sangat-sangat dituntut. Cuma di sisi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak wajib membasuh kedua tangan tersebut, bahkan ianya merupakan sunat muakkadah. Jadi dalam mazhab kita tak wajib, sunat berbuat demikian.
Manakala di sisi mazhab Hambali, ini mazhab yang diguna pakai di Saudi dan beberapa tempat negara Arab, di sisi mereka wajib membasuh kedua tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam bekas air. Malahan haram mencelupnya tanpa terlebih dahulu membasuh kedua tangan. Jadi berdasarkan hadis ini ada dua pandangan ulama lah. Satu, pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan perbuatan basuh tangan itu adalah sunat, tapi sunat yang sangat dituntut. Manakala di sisi Hambali, berdasarkan hadis ini mereka faham seolah-olah arahan Nabi, tegahan Nabi adalah tegahan yang haram. Arahan Nabi adalah arahan yang wajib. Maka sebab itu di sisi mereka berpandangan hukum membasuh tangan setelah bangun daripada tidur adalah wajib. Malahan mencelup terlebih dahulu tanpa membasuh adalah hukumnya berdosa dan juga haram. Cuma yang dimaksudkan tidur di sini tidur yang mana? Menurut para ulama, tidur yang dimaksudkan tidak terhad kepada tidur malam sahaja, malahan termasuk tidur di siang hari. Jadi kalau orang tu tidur di siang hari pun sunatlah dibasuh kedua tangan dia dulu sebelum dia mencelup ke dalam bekas air untuk dia guna tu. Okey, kita tengok hadis seterusnya. Puan kalau ada pertanyaan boleh je tanya terus Okey, hadis yang ketiga. Okey, hadis yang ketiga berkenaan dengan istinja, iaitu bersuci setelah buang air. Istinja ni maksudnya perbuatan untuk menghilangkan najis. Istinja ni perbuatan menghilangkan najis. Istinja ni di dalam syarak membenarkan istinja menggunakan batu, menggunakan apa sahaja benda kesat termasuk tisu untuk menghilangkan najis, sama ada najis itu adalah air kencing ataupun najis yang keluar daripada dubur. Dan sebaik-baik istinja adalah menggunakan batu kemudian membersih kembali dengan menggunakan air. Ini sebaik-baik, disebut oleh Nabi sebaik-baik perbuatan batu kemudian air. Tetapi kalau nak pilih manakah yang lebih aula, guna batu atau guna air, yang paling utama adalah menggunakan air berbanding batu. Melainkan orang tu memang dah tak ada air, maka dia gunalah batu atau dia gunalah tisu dan sebagainya. Tapi kalau diberi pilihan manakah cara bersuci yang paling afdal, yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah menggunakan air. Cuma harus menggunakan batu, tisu dan seumpamanya. So tengok hadis ni. Hadis ni an Salman radhiyallahu anhu qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kull shay'in hatta al-khira'ah. Qala faqala ajal laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li gha'itin aw bawlin أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. Kata Salman radhiyallahu anhu, dia kata telah dikatakan kepadanya, yakni ada orang bertanya kepada Salman. Orang tu kata qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'. Dia kata pada Salman, dia kata Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu semua perkara, hatta al-khira'ah, sehinggalah dalam bab masuk tandas pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kamu. Jadi kalau kita tengok betapa baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun betapa hebatnya Nabi SAW ini, ataupun betapa prihatinnya Nabi kepada kita, sehingga Nabi ajar kita ni bukan saja soal ibadat, soal perkara-perkara yang dia anggap sebagai besar, tetapi perkara-perkara kecil pun dia ajar oleh Nabi SAW, termasuk soal berada di dalam tandas. Tengok kata Salman. Maka Salman pun kata, dia kata ajal benar, betul.
laqad nahana, sesungguhnya Nabi telah melarang kami an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Dia kata Nabi larang kami menghadap ke arah kiblat ketika berak ataupun kencing. Ketika mana qada hajat, sama ada air kecil ataupun air besar, Nabi melarang menghadap ke arah kiblat. Nanti kita akan tengok apa perbahasan dia. Larangan Nabi ini larangan yang macam mana, dan adakah larangan dia haram ataupun makruh. Kemudian seterusnya kata Salman, au an nastanjiya bil yamin. Nabi melarang beristinja menggunakan tangan kanan. Ataupun kata Salman, an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar. Nabi juga memerintahkan untuk beristinja sekurang-kurangnya 3 ketul batu. Yang ni tak boleh kurang daripada 3 ketul batu. Kalau orang tu tak guna air, kalau dia memilih nak guna batu atau dia memilih nak guna tisu, berdasarkan hadis ini tak boleh kurang daripada 3. Dia mesti 3 ke atas, 3, 5, 7 sehingga bersihlah. Ataupun an nastanjiya bi raji'in au bi 'azmin. Ataupun dia kata Nabi larang kita beristinja dengan menggunakan tahi kering, ataupun Nabi larang kita beristinja dengan menggunakan tulang-tulang binatang. So di sini ada berapa larangan? Ada lebih kurang 3 larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, larangan Nabi menghadap ke arah kiblat ketika qada hajat. Yang kedua, larangan Nabi beristinja menggunakan tangan kanan. Ada 4 larangan. Yang ketiga, larangan Nabi istinja kurang daripada 3 ketul batu. Dan yang keempat, Nabi larang istinja menggunakan najis binatang kering dan juga tulang-tulang haiwan. So kita tengok perbahasan dia tentang hadis ini. Okey, tengok Yang pertama, diharamkan menghadap ke arah kiblat ketika qada hajat di tempat yang terbuka. Maksudnya kalau seseorang tadi dia qada hajat bukan di dalam bangunan. Contoh, qada hajat di padang pasir, qada hajat di padang-padang yang terbuka, atau tempat yang bukan dalam bangunan. Di Malaysia mungkin tak ada suasana itu. Tapi kalau kita pergi di negara Arab, di padang pasir, kadang-kadang mereka akan qada hajat di padang pasir, ataupun tempat-tempat sebegitu. Maka larangan Nabi ini menghadap ke arah kiblat ini adalah larangan yang bersifat haram, tetapi di tempat yang terbuka. Manakala jika di dalam tempat yang tertutup seperti tandas, bangunan dan sebagainya, ianya tidak termasuk dalam larangan ini. Maksudnya kalau kita qada hajat di dalam tandas, maka tidak ada masalah nak menghadap ke arah mana. Yang dilarang ialah menghadap arah kiblat ketika qada hajat di tempat yang terbuka. Okey, kemudian yang kedua, makruh beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Jadi larangan itu tidak bersifat haram. Di sisi para ulama dia membahaskan perkara itu. Kata para ulama, hukumnya adalah makruh, tidaklah haram. Yang menggunakan tangan kanan. Kerana tangan kanan kebiasaannya Nabi akan guna untuk perkara-perkara yang bersifat baik. Contoh, Nabi bercelak menggunakan tangan kanan, Nabi menyikat menggunakan tangan kanan, Nabi pakai kasut dengan kaki kanan. Jadi semua perkara-perkara yang baiklah Nabi akan gunakan tangan kanan. Manakala untuk perkara-perkara yang dikira sebagai kotor, Nabi menggunakan dengan tangan kiri. Ya, ini apa? Ya, ibu marah dah lagi. Ya, binatang lagi. Ada kena depan ni kita tidur bersama, okey. Dah kena atas lagi. Adik tidur dengan Abang Zainul dulu. Okey. Abang Zainul bawa adik atas Okey. Kemudian seterusnya, wajib menggunakan sekurang-kurangnya 3 batu ketika beristinja tanpa air. Yang ni kalaulah seseorang itu dia memang bercadar,
adik dekat ni. Kami nak atas ni dekat abang. Abang buat adik atas. Tak. Okey, dia baring tu. Okey, kalaulah seseorang tadi dia buat pilihan untuk beristinja menggunakan batu tanpa adanya air, maka ulama mengeluarkan hukum wajib dia gunakan sekurang-kurangnya 3 ketul batu, atau kalau batu terbesar mesti ada 3 penjuru batu. Kalau dia guna tisu mesti 3 helai tisu. Kalau dia guna kayu yang sesuai, mestilah kayu tu 3 batang kayu ataupun ada 3 penjuru daripada kayu. Ini apa, untuk memastikan bahawa dubur dia tu betul-betul bersih lah. Kalau diguna satu mungkin tidak memadai, atau diguna 2 mungkin tidak memadai, maka sekurang-kurangnya 3 itu dikira memadai. Tapi kalau diguna 3 dia rasa masih lagi ada, maka dia boleh tambah menjadi 5, atau dia boleh tambah sehingga menjadi 7 dan seterusnya. Dan kebiasaannya dalam masalah istinja yang dicontohkan kepada kita oleh Nabi adalah dalam keadaan ganjil, yakni 3, 5, 7 dan seterusnya. Okey, kemudian seterusnya, manakala jika beristinja menggunakan batu dan air, yakni diguna batu kemudian diguna air, maka boleh saja dia nak guna 1 batu, 2 batu. Kenapa? Kerana air itu sudah dikira sebagai pensuci yang terbaik, dan air itu sudah dikira sudah lengkap. Maka sebab itu orang yang beristinja guna batu dan air, dia tidaklah termasuk dalam arahan ini, iaitu mesti menggunakan 3 ketul batu. Tidak. Kemudian seterusnya, haram beristinja menggunakan tulang, najis kering dan barang-barang yang mulia seperti makanan dan seumpamanya. Jadi tak boleh guna tulang-tulang. Kenapa tak boleh? Kerana tulang-tulang ni adalah merupakan makanan daripada kalangan jin-jin. Begitu juga najis-najis kering ni adalah makanan-makanan jin, dan sangat tidak sesuai digunakan untuk qada hajat, digunakan untuk istinja. Maka sebab itu dilarang oleh Nabi SAW. Okey, hadis seterusnya. Okey, hadis ni berkenaan dengan sifat wudu. Saya tak apa nampak, mata saya kena besarkan sikit je. Okey, hadis ni daripada Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Wa kanat lahu suhbatun qala qila lahu tawadda'u lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ina'in fa'akfa'a minha ala yadayhi faghasalahuma thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dhalika thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okey, tengok hadis ni, dia kata hadis ni daripada Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Dia kata beliau adalah seorang sahabat Nabi lah, dan dikatakan kepadanya, berwudulah untuk kami sebagaimana wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang jumpa dengan satu orang sahabat namanya Abdullah bin Zaid, dan orang ni minta dia contohkan kepada dia bagaimanakah Nabi berwuduk, bagaimanakah contoh wuduk Nabi. Maka apa yang berlaku, Abdullah bin Zaid ini meminta bekas air. Maka lalu ia menuangkan air dari kedua tangannya dan mencucinya 3 kali. Jadi starting dia ambil air, dia basuh kedua pergelangan tangan dulu. Setelah dicuci, apa yang dibuat? Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu mengeluarkannya. Jadi dimasukkan tangan dalam gayung, dikeluarkannya, lalu
ia berkumur-kumur, masuk kumur-kumur. Jadi sebenarnya harus kita berwuduk dengan mengambil air daripada gayung, harus, tak ada masalah. Air tersebut tidak menjadi najis ataupun air tersebut tidak menjadi musta'mal dengan sebab kita mencelup ke dalam bekas air tersebut. Tidak ada masalah. Okey, kemudian setelah itu juga dia masukkan air ke dalam hidung dia. Dari satu cidukan telapak tangan. Dia melakukan sebanyak 3 kali. Jadi air tadi dia ambil, dia kumur dan masuk air dalam hidung. Ambil lagi, kumur, masuk air dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya, lalu ia membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya, lalu ia membasuh kedua tangannya sampai ke siku masing-masing 2 kali. Dia buat 2 kali. Tangannya sampai ke siku masing-masing 2 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya, lalu ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang dan dari belakang ke hadapan. Maksudnya dia buat begini. Ketika mana dia ambil air tadi celup, dia sapu kepala dia begini, daripada depan ke belakang, daripada belakang ke depan begini. Itu cara menyapu yang dicontohkan dalam hadis ini. Kemudian ia memasukkan kedua tangannya, kemudian ia membasuh kedua kakinya sampai ke buku lali. Kemudian ia berkata, beginilah wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok penjelasan daripada hadis. Tengok. Berdasarkan kepada hadis, ini bentuk wuduk yang sempurna, iaitu gabungan perbuatan sunat dan perbuatan rukun wuduk. Jadi hadis yang kita baca tadi itu adalah gabungan sunat dan rukun dalam berwuduk. Dia bukan mesti berwuduk begitu, tidak. Dia bukan keseluruhan tadi adalah merupakan rukun, tidak. Rukun wuduk sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dia hanya ada dalam Quran Allah sebut 5 saja, termasuk niat. Termasuk niat tu 5. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga buku lali. Yang keenam tertiblah. Dan ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, wa idza ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa taala sebut hanya 4 anggota dan salah satu daripadanya adalah niat. Ni buat lagi, buat. Bagi ayat. Makan. Berdasarkan ayat Quran, rukun wuduk itu saja. Manakala Nabi mencontohkan membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, masuk air ke dalam hidung, itu adalah gabungan sunat dan juga rukun wuduk. Kita tengok rukun wuduk ialah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kedua kaki hingga ke buku lali dan mengikut tertib. Manakala sunat wuduk, membasuh kedua pergelangan tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, membasuh 3 kali, menyapu keseluruhan kepala, menyapu kedua telinga. Ini semua adalah sunat-sunat wuduk. Jadi ketika mana kita berwuduk, kita melakukan keseluruhan tadi, ini gabungan yang rukun dengan yang sunat, maka ianya adalah perbuatan mencontohi Nabi SAW ketika berwuduk. Gitu. Jadi hukum membasuh anggota sekali adalah wajib, 2 kali adalah harus, 3 kali adalah sunat, 4 kali adalah makruh. Basuh kalau anggota wuduk, kalau lebih daripada 3 kali, maka termasuk dari perbuatan yang dimakruhkan oleh para ulama. Ulama kata makruh. Habis di situ. Setakat ni puan ada masalah, ada pertanyaan nak tanya?
Saya nak tanya, tadi Ustaz kata cuci dengan menggunakan batu kan? Itu kalau Okey. dekat padang pasir kita ada batu. Faham. Tapi kalau dekat tempat kita ni, Asia ni kan pokok yang banyak. Pokok yang banyak. So boleh pakai daun. Boleh guna pokok, boleh. Pokok, Daun. daun kering lah. Kalau daun basah dia tak akan menyerap najis kan. Jadi daun kering ataupun dalam hutan ada juga batu-batu yang kesat boleh pakai. Dan boleh menggunakan tisu-tisu lah. Kalau kita di Malaysia ni ada tisu, boleh pakai tisu. Tisu dia. Semua tu dikira semua alat-alat yang boleh digunakan untuk istinja. Tisu pun kena 3 helai jugalah 3 Ustaz. helai, betul. 3 helai ataupun 3 penjuru tisu. Oh, okey. Faham. Tapi kita orang Melayu kita ataupun orang Islam kita di Semenanjung ni, apabila kita dengar orang Cina basuh qada hajat dengan tisu, kita menganjing kan. Tapi sebenarnya di sisi orang Arab, ianya adalah satu perbuatan yang memang normal. Itu normal. Itulah sebabnya kan kalau kita pergi tempat diorang, negara Arab ya, dia punya tandas tak ada bidet. Betul. Betul. Kita orang pun fikir juga kenapa negara Islam ni tandas tak ada air. Inilah Betul. Memang dia pakai tisu. kerana dia masalah negara mereka air kurang kan. Jadi sebab itu pemilihan menggunakan batu itu adalah merupakan pemilihan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi tidak membebankan dengan mereka sesuatu yang mereka tak mampu untuk adakan pun. Jadi macam sekarang ni mungkin di Saudi air sudah okey lah. Tapi kalau di kawasan-kawasan kampung ataupun di kawasan-kawasan padang pasir, masih lagi keadaan orang-orang Arab tu sama sebagaimana keadaan di zaman Nabi dahulu. Yakni air yang sangat terhad, air yang keadaannya hanya mereka boleh guna air tadi tu hanya untuk keperluan-keperluan minum, masak dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka tak akan guna untuk qada hajat. Dan selebihnya mungkin mereka guna hanya untuk berwuduk ataupun ada keperluan untuk mandi wajib lah. Jadi untuk qada hajat memang mereka akan guna dengan batu ataupun seumpamanya. Okey, faham. Okey, boleh Okey, kita tengok hadis yang kelima. Hadis yang kelima berkenaan dengan mengusap khuffain. Mengusap khuffain. Mengusap khuffain ni mengusap kedua sepatu ketika mana kita berwuduk. Kita tengok hadis dulu, kemudian kita tengok uraiannya. Hadis ni daripada Syurah bin Hani. Qala ataitu Aisyata as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. Hari ini daripada Syurah bin Hani, dia kata, aku telah datang bertemu dengan Aisyah dan aku telah bertanya kepada Aisyah tentang menyapu ke atas kedua sepatu. Yani ada tak hukum atau ada tak satu syariat yang membenarkan kita untuk sapu di atas khuf tanpa membuka kasut ketika berwuduk. Maka Aisyah pun kata, yang tahu perkara ini Ali bin Abi Talib, dia lebih tahu. Kenapa? Kerana dia kata dialah yang bermusafir dengan Nabi dan dia melihat keadaan Nabi, macam mana Nabi berwuduk ketika bermusafir. Maka dia kata tanyalah kepada Ali bin Abi Talib, kerana mungkin dia lebih tahu, kerana dia banyak bermusafir dengan Nabi. Maka kata Syurah, kami pun bertanya kepada Ali bin Abi Talib. Maka Ali bin Abi Talib pun kata, ja'ala Rasulullah SAW 3 ayyamin wa layaliyahunna, iaitu Nabi SAW melakukan menyapu di atas kedua khuf
ketika bermusafir selama 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang tidak musafir boleh menyapu ke atas khuf sehari semalam. Okey. Kita tengok perbahasan dia. Okey. Diharuskan bagi orang yang bermusafir atau orang yang bermukim untuk menyapu ke atas kedua sepatunya ketika berwuduk tanpa perlu dia menanggalkan sepatu tersebut. Contohnya gini, satu orang yang mana dia berwuduk dengan siap. Setelah dia berwuduk, dia pun pakai kasut, yang mana kasut dia tu melepasi daripada anggota wuduk kaki dia. Ini kasut dia tu menutupi buku lali lah, menutupi seluruhannya. Kemudian dia berniat untuk melakukan menyapu atas khuf lah. Jadi apabila dia dah pakai kasut tu, kemudian wuduk dia batal. Katalah dia pakai kasut tu pada pukul 8 pagi. Dalam keadaan dia dah ambil wuduk siap dah, dia pun pakai kasut tu pukul 8 pagi. Kemudian nanti dekat nak zuhur nanti tu wuduk dia dah batal dengan sebab mungkin dia kentut ke, dia kencing ke apa sebagainya, wuduk dia dah batal. Maka dia pun mengambil wuduk pada ketika itu, dan anggota muka dia basuh seperti biasa, anggota tangan dia basuh seperti biasa, kepala disapu seperti biasa. Manakala pada anggota kaki, dia tak perlu nak buka kasut dia, membadai dengan dia lalukan air di atas kasutnya, itu sahaja. Contohnya, ni contoh saya buat di kasut, ambil air dan sapukan saja di atas kasut begitu, sudah memadai. Jadi situasi ini bagi orang yang bermukim, dia boleh buat sedemikian selama sehari semalam. Jadi katalah dia mula sapu bermula zuhur, maka dia boleh menyapu sepanjang hari itu sehingga zuhur besoknya. Maka itu tempoh untuk orang yang bukan musafir. Manakala bagi orang yang bermusafir, dia boleh menyapu selama 3 hari 3 malam. Selepas hari ketiga tu, dia kena buka kasut dia, dia kena berwuduk seperti biasa, kemudian sarung balik kasut. Kemudian kiraan baru kembali bermula. Macam itulah. Okey, bermula kiraan hari adalah bermula dari sapuan yang pertama. Contohnya dia mula sapu zuhur, maka kiraan daripada zuhur sampai zuhur besok untuk orang yang bermukim. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i, sepatu tersebut mestilah sepatu kulit yang menutupi seluruh kedua kaki hingga ke buku lali. Jadi di sisi Imam Syafi'i ini, khuf yang dimaksudkan ni mesti khuf yang dibuat daripada kulit. Kalau kasut-kasut biasa ni tak boleh kira, stokin pun tak boleh. Syarat dia mesti kulit yang dikira sebagai sesuatu yang boleh diguna pakai untuk berjalan dan kukuh dipakai. Manakala walaupun begitu, ada pandangan daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah mengharuskan menyapu di atas kedua stokin. Jadi kalaulah di tanah Arab musim sejuk, nak buka stokin pun boleh menyebabkan mudarat dan bahaya, maka mereka pakai stokin, dan ketika mana berwuduk, mereka lalukan air di atas stokin itu sahaja. Maka sebab itu ada pandangan mengatakan boleh menggunakan stokin sahaja. Tapi di sisi mazhab kita tak boleh, mesti kena guna kasut yang diperbuat daripada kulit dan menutupi seluruh kaki sehingga ke buku lali. Okey, habis kat situ. Kita tengok hadis seterusnya, hadis ke-6. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Untuk menyapu kat atas khuf, puan ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Okey, baik. Kita tengok hadis seterusnya, itu perkara yang mewajibkan mandi. Okey. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang tadi dia duduk di antara dua tulang manusia lah, dia duduk di antara dua tulang manusia, dia duduk di antara 4 tulang manusia.
syu'abiha al-arba'. Jadi 4 tulang. Tulang maksudnya di sini 2 tangan dan 2 kaki lah. Ini maksudnya apabila seseorang tadi dia jima', apabila dia melakukan persetubuhan. Thumma jahadaha, dan dia melakukan perbuatan jima', faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi wajib. Jadi hadis ini bincang tentang perkara yang mewajibkan mandi ialah persetubuhan. Jadi apabila lelaki berada di antara 4 tulang wanita, ini 2 tangan dan 2 kaki, dan dia melakukan perbuatan jima' tersebut, maka baginya wajib untuk mandi. Kita tengok perbahasan hadis ini. Berdasarkan hadis, apabila jima' berlaku, maka wajib mandi bagi mengangkat hadas, bukan mengangkat hadis, tersilap, bagi mengangkat hadas yang berlaku. Apabila jima' berlaku, maka wajib mandi. So, jima' yang macam mana yang wajib mandi? Iaitu jima' apabila kepala zakar telah memasuki ke dalam faraj wanita. Kalau zakar masuk dalam faraj, maka itu dikira berlaku jima'. Seandainya perkara itu tidak berlaku, yakni zakar tak masuk dalam faraj, maka dikira belum jima' dan tak wajiblah untuk dia mandi. Tak wajiblah dia mandi. Syarat dia itu mesti, bukan syarat dia mesti keluar air mani. Syarat dia apabila zakar masuk dalam faraj, sekalipun belum keluar air mani, sudah dikira wajib mandi. Sekiranya kepala zakar telah memasuki faraj, sekalipun tidak keluar air mani, tetap wajib mandi untuk mengangkat hadas besar yang berlaku dengan sebab jima'. Jadi berdasarkan hadis itu, Nabi nak beritahu, kalau berlaku jima', sekalipun belum keluar air mani, wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Jadi hadis ini nak membatalkan hadis satu lagi. Ada satu hadis lain, Nabi dalam hadis Nabi sebut air dengan air. Yang ni hadis itu menunjukkan kepada kita, apabila seseorang keluar air mani, baru wajib mandi. Kemudian hadis ini telah membatalkan hadis tersebut, iaitu untuk syarat mandi wajib hanya memadai kalau berlaku jima'. Sekalipun belum keluar air mani, maka orang tersebut sudah wajib untuk mengangkat hadas besar. Okey, habis kat situ. Sifat mandi. Jadi macam mana mandi wajib? Hadis daripada Maimunah, qalat, dia kata, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu min al-janabah wa ghasala kaffahi marratain aw thalathan thumma adkhala yadahu fil ina' thumma afragh bihi ala farjihi wa ghasalahu bi shimalihi thumma daraba bi shimalihi al-ardha fadallakaha دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. Hadis ini daripada Maimunah radhiyallahu anha, dia kata, aku telah mendekatkan air untuk mandi junub Nabi SAW. Baginda mencuci kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali. Jadi starting Nabi basuh kedua tangan dulu. Kemudian setelah itu Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu menuangkan air dengannya ke atas kemaluannya. Jadi langkah yang kedua, Nabi basuh kemaluan. Langkah pertama basuh kedua telapak tangan, kedua Nabi basuh kemaluan. Kemudian Nabi menggunakan dengan tangan kiri. Ketika basuh kemaluan, Nabi basuh menggunakan tangan kiri. Kemudian baginda menggosokkan tangan kirinya ke tanah dengan gosokan yang kuat. Yang ni orang dahulu, kalaulah mereka tak ada pewangi ketika mandi, maka tanah menjadi alat sebagai pencuci. Kita boleh faham, tanah ni seolah-olah sabun antibakteria yang sangat baik untuk mencuci tangan. Maka sebab itu Nabi gosok tangan dia
di tanah, setelah dia cuci kemaluan dia, yang mungkin di situ ada najis dan sebagainya, maka untuk menghilangkan bakteria-bakteria yang ada tangan disebabkan kerana najis di kemaluan, kami gunakan tanah. Jadi tanah adalah merupakan alat yang sangat berkesan untuk menghilangkan bakteria. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana wuduk salat. Jadi Nabi ambil wuduk dulu siap, kemudian barulah baginda menuangkan ke atas kepalanya 3 cedukan sepenuh telapak tangannya. Jadi Nabi mula mandi wajib dengan tuang di atas kepala. Dan perbuatan Nabi itu 3 kali. Kepala itu 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian baginda mencuci seluruh tubuhnya. Kemudian baginda bergeser dari tempatnya itu. Bergeser di sini maksudnya baginda gosok tempat tubuh tu, baginda akan gosok tempat tubuh yang nak dibasuh. Lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian aku membawakannya kain sapu tangan, namun baginda menolaknya. So ini hadis yang menyebut tentang bagaimana Nabi melakukan mandi wajib. So kita tengok perbahasan hadis. Pertama, disunatkan membasuh kemaluan terlebih dahulu sebelum mandi wajib, termasuk menghilangkan segala kotoran pada tubuh dan badan. Jadi sebelum kita mandi wajib, hilangkan dulu segala kotoran yang perlu dan patut. Setelah itu disunatkan berwuduk terlebih dahulu sebelum mandi wajib. Sebelum mandi wajib disunatkan ambil wuduk terlebih dahulu. Yang ketiga, bermula mandian dengan siraman ke kepala terlebih dahulu dan mendahulukan kanan terlebih dahulu. Dan disunatkan bertiga-tiga setiap basuhan pada seluruh tubuh dan anggota, dan diharuskan untuk mengelap air pada tubuh setelah mandi wajib. Jadi berdasarkan hadis itu, inilah di antara perbahasan yang dikeluarkan oleh para ulama lah. Iaitu pertama, disunatkan kita untuk bersihkan dulu segala benda yang tidak patut daripada tubuh kita, bersih, hilangkan semua sekali. Setelah dah hilang, ambil wuduk. Setelah itu bermula siram bukan daripada kaki. Kan setengah orang diajar cara mandi yang bagus, dia kata siram kaki dulu. Tidak. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi mandi memulakan siraman daripada kepala terlebih dahulu. Kemudian barulah turun ke bahagian bahu, turun ke bahagian pinggang, turun sehingga last sekali. Di sini disebut Nabi membasuh kaki. Nabi basuh kaki. Setelah daripada anggota-anggota yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya inilah di antara bentuk sunnah mandi lah kalau kita nak tiru. Bermula mandi tadi dengan dimulakan dengan wuduk. Setelah wuduk, maka siram kepala terlebih dahulu, kemudian barulah turun ke bawah dan seterusnya sehingga ke kaki. Ini cara mandi. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang ke-8, ragu dalam bersuci. Ini satu kaedah yang diajak oleh Nabi. Apabila kita ragu sama ada kita dah batal wuduk atau belum batal wuduk, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk batal wuduk mesti ada bukti. Selama mana belum ada bukti, maka kena berpegang dengan yakin bahawa belum batal wuduk. Tengok hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai' am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hadis ini daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang daripada kamu merasakan sesuatu dalam perut dia, kemudian dia merasa syak, sama ada telah keluar sesuatu daripada duburnya ataupun belum keluar sesuatu daripada duburnya, mana dia dah kentut ke belum. Tapi itu hanya pada sudut syak dia, bukan pasti, hanya syak. Dia rasa ragu, aku dah batal wuduk ke belum, atau aku dah kentut, rasa macam belum, rasa macam kentut, macam tu. Maka Nabi pesan pada sahabat ini, Nabi kata, fala yakhrujanna, janganlah dia keluar minal masjid, daripada masjid, hatta yasma'a
sautan aw yajida rihan. Sehinggalah dia mendengar bunyi ataupun dia mendapati bau busuk. Jadi dua ini buktilah kena ada. Yang ni apabila seseorang tadi dia syak, dah kentut ke belum? Ada tak dua bukti tadi? Yang ni busuk ataupun bunyi. Kalau tak ada, maka dia kena tinggalkan syak wasangka, dia kena kekal bahawa dia masih lagi berwuduk. Itu maksudnya. Kita tengok syarahan hadis, huraian hadis. Apabila seseorang itu syak, adakah wuduknya sudah atau tidak? Adakah wuduknya sudah atau tidak batal? Tertinggal perkataan tu. Apabila seseorang itu syak, adakah wuduknya sudah batal ataupun tidak batal? Maka hendaklah ada bukti yang jelas, iaitu sama ada bunyi atau bau dari kentut. Jadi kalau ada bunyi, itu bukti wuduk dia dah batal. Atau ada bau kentut, mana itu bukti wuduk dia dah batal. Selama mana belum ada dua bukti ini, atau salah satu daripada dua bukti ini, maka dia dikira belum batal akan wuduk dia. Syak semata-mata tidak menjadikan wuduk seseorang itu batal. Semata-mata syak tidak membatalkan wuduk. Manakala berbeza jika seseorang syak, adakah sudah berwuduk ataupun belum berwuduk. Ini berbeza. Yang tadi tu dia dah berwuduk, kemudian dia syak, dah batal ke belum? Manakala bagi orang yang syak, adakah dia dah berwuduk atau belum, maka yang pasti adalah belum berwuduk, maka hendaklah ia berwuduk. Gitu. Kalau dia tak pasti dah wuduk ke belum, yang pasti dia belum berwuduk, maka hendaklah dia mengambil wuduk, maulah dia dikira yakin dan pasti. Gitu lah. Ada sebarang pertanyaan, Puan? Tak ada. Malah ni sahabat-sahabat kita tak masuk pula. Jangan-jangan dia terlupa. Kadang-kadang boleh jadi terlupa kan. Kita tengok hadis seterusnya, hadis yang ke-9, berkenaan dengan haid. Okey, hadis ini daripada Mu'adah. Qalat, dia kata, sa'altu Aisyata, aku telah bertanya kepada Aisyah. Faqultu, aku kata, ma balul haidi taqdi as-sawma. Ditanya kenapa orang perempuan haid dia kena qada puasa, wala taqdi as-salah, tapi untuk salat tak qada. Kalau puasa tinggal kerana haid, kena qada. Manakala salat kalau tinggal kerana haid, tak perlu qada. Maka Aisyah pun tanya dia, haruriyah anti, adakah awak ni daripada kumpulan haruriyah? Nanti kita akan bahas apakah dia kumpulan haruriyah. Qultu, aku berkata, lastu bi haruriyah, aku ni bukan daripada haruriyah, lakinni as'al, cuma aku nak tanya, kata dia, aku nak tahu. Maka jawab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yusibuna dhalika, dia kata kami mengalami keadaan haid yang sedemikian. Fanu'maru bi qada'is saumi, kami diperintahkan oleh Nabi untuk qada' puasa ketika tinggalkan puasa kerana haid. Wala nu'maru, dan kami tidak diperintahkan oleh Nabi bi qada'is salah, untuk mengqada'kan salat. Maksudnya apa? Aisyah nak beritahu kepada Mu'adah ini, ikut Nabi lah, kerana Nabi ajar begitu. Jangan banyak tanya sangat di atas pertanyaan yang tak perlu. Kerana kami dulu ketika haid, apabila kami haid dalam puasa, Nabi kata qada. Apabila kami haid dalam ketika mana kami tinggalkan salat, Nabi kata salat tak perlu qada. Gitu. Jadi ikut apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Itu jawapan Aisyah lah. Nanti tengok perbahasan hadis ni. Haruriyah adalah gelaran yang diberikan kepada golongan ekstrim dan suka mengkafirkan umat Islam. Jadi Aisyah tanya pada Mu'adah tu, takut-takut dia ni termasuk dalam kategori itu. Kerana banyak tanya dia, kadang-kadang bukan dia nak amal, banyak tanya tu kerana dia tak nak amal. Jadi mungkin dia adalah kelompok yang ekstrim nak kafirkan orang. Maka sebab itu Aisyah tanya, awak ni daripada Haruriyah ke tidak? Tapi dia kata bukan. Kemudian yang kedua, wajib qada Hmm. puasa bagi wanita yang berbuka puasa. Maksudnya wanita tu tak puasa kerana haid,
Manakala untuk salat ianya tidak diwajibkan qada. Hikmahnya adalah untuk tidak membebankan para wanita. Kerana puasa tu sifat dia setahun sekali. Maka sebab itu tetap kekal kena berpuasa sekalipun dia haid. Manakala sifat salat dilakukan setiap hari. Jadi bagaimanakah keadaan wanita seandainya ditakdirkan Allah dia kena solat juga qada untuk haid yang dia berlaku atas dia. Dan dalam haid setiap bulan berlaku atas perempuan. Dan setiap kali haid pula katalah 10 hari haid dia. Setiap bulan 10 hari dia kena qada. Maka ini perkara membebankan wanita. Maka sebab itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan qada bagi wanita disebabkan kerana haid. Di sisi mazhab Syafi'i, salat yang wajib qada adalah salat yang menyusul. Ini ada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Contoh, jika suci pada waktu asar, maka salat zuhur wajib qada. Maknanya asar tu buat dan zuhur pun kena qada. Jika suci pada waktu isyak, maka wajib qada salat maghrib. So ini pandangan daripada kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi kalau kita lihat pandangan daripada mazhab yang lain, contoh daripada Hambali, tidaklah. Mana yang dia, contoh kalau dia suci pada waktu asar, dia hanya solat asar sajalah. Zuhur tu dia masih lagi dalam keadaan tidak suci. Kalau dia suci pada waktu isyak, dia kena sembahyang waktu isyak saja. Untuk maghrib tak perlu. Ni pandangan dalam mazhab Hambali. Manakala dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i mereka berpandangan mana-mana solat yang boleh didirikan bersama. Contohnya zuhur dan asar boleh dibuat solat jamak. Maghrib dan isyak boleh dibuat solat jamak bersama. Jadi mana-mana solat yang boleh dilakukan secara jamak, maka apabila dia suci pada waktu asar, maka zuhur pun dia kena qada. Kalau dia suci pada waktu isyak, maka maghrib dia kena qada. So ini adalah pandangan daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Terpulang mana pandangan nak ambil lah. Kalau di perlis fatwa mereka, kalau suci pada waktu asar, solat waktu asar saja, zuhur tak perlu qada. Kalau dia suci waktu isyak, maghrib tak perlu qada, dia hanya perlu solat isyak saja. Ni kalau tengok fatwa negeri perlis, kecondongan dia tu mengambil pandangan Hambali dalam masalah tersebut. Okey, kemudian seterusnya, bagi wanita mengandung yang berbuka puasa kerana bimbangkan kandungan. Mana-mana perempuan yang Ramadan dia tak puasa kerana bimbangkan kandungan. Atau kalau dia menyusu anak, dia bimbangkan bayi yang disusu tak cukup susu. Maka wanita yang mengandung atau menyusukan bayi, dia berbuka puasa kerana bimbangkan kandungan dan bayi tadi. Maka untuk dia qada puasa dan kena bayar fidyah. Satu hari satu cupak. Satu hari puasa dia tinggal, dia kena bagi satu cupak fidyah. Jadi kalau 10 hari dia buka puasa, 10 hari qada dan 10 cupak fidyah, gitu lah. Tapi kalau dia buka puasa kerana bimbangkan diri dia sahaja mudarat, kerana dia mengandung, kalau dia kata kalau dia terus puasa bahaya pada diri dia. Ataupun kalau dia menyusu, kalau dia terus puasa bahaya pada diri dia, maka dia buka puasa. Kalau dia fikir tentang diri dia, dia tak perlu bayar fidyah, memadai hanya qada puasa sahaja. Okey, itu jelas puan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Tak ada. Oi. Okey je. Laju sedap mengajar gini. Tak apa pertanyaan. Okey, hari ini yang biasa kan? Perkara yang biasa dah. Okey, inilah. Hari-hari saya buat ni semua ada hari yang biasa kita lalui. Mungkin nanti insya-Allah untuk pertemuan kedua nanti mungkin hari-hari tu lebih berat sedikit lah. Ada hari yang 10, orang yang meninggalkan salat. Hari ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu qala, dia kata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabiyya, itu salah baris. Sami'tu an-Nabiyya.
sallallahu alaihi wasallam qala inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarka as-salah. Kata Jabir, dia kata aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara seorang lelaki itu inna bainar rajuli wa bainash syirki, di antara seorang lelaki dan di antara syirik dan kufur itu ialah meninggalkan salat. Jadi batasan seseorang itu dengan kesyirikan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan salat. Maksudnya satu orang yang tinggalkan salat itu alamat dia satu orang kufur, tu maksudnya. Atau satu orang yang tinggal salat itu alamat dia berada dalam kesyirikan, itu maksudnya. Jadi kalau satu orang tu dia jaga salat, itulah dia punya penanda aras, sempadan dia, bahawa dia bukan satu orang yang kufur, dia bukan satu orang yang syirik, dan dia adalah merupakan satu orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan kerana dia menjaga salat dia. Itu maksud hadis. Kita tengok huraian dia. Berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad berpandangan, ni mazhab Hambali, mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja menjadi kafir. Berdasarkan hadis ini, mazhab Hambali mereka berpandangan orang yang tinggalkan salat dengan sengaja menjadi kafir. Manakala di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja tetapi tidak menafikan kewajipan salat. Dia tinggal salat dengan sengaja, tapi kalau tanya dia solat tu wajib tak? Dia kata tetap wajib. Cuma dia saja engkar dan degil, maka tidak menjadi kafir, tetapi telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah. Manakala mereka yang menafikan kewajipan salat sahaja dikira kafir di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau dia tak salat kerana memang dia kira tak wajib, barulah jatuh kafir. Tapi kalau dia tak salat hanya kerana malas, hanya kerana engkar tu disebabkan kerana malas, maka dia berdosa besar tapi tidak menjadi kafir. Berbeza dengan mazhab Hambali lah. Hambali berdasarkan hadis itu dia terus buat hukuman atau dibuat fatwa atau pandangan dia, tinggal salat kafir. Kenapa Nabi kata batasan atau sempadan di antara kufur dengan mukmin seseorang itu adalah salat dia. Jadi kalau dia jaga salat, dia mukmin. Dia tinggalkan salat, maka dia adalah seorang yang kafir. Habis di situ. Jadi salat menjadi garis pemisah di antara seseorang yang taat kepada Allah dan seseorang yang derhaka kepada Allah. Jadi solat tu adalah kayu ukur lah, kayu ukur. Jadi nak tahu orang tu baik ke jahat, tengoklah solat dia. Dia jaga solat, dia satu orang yang baik. Dia tinggalkan solat, dia satu orang yang jahat. Maka sebab itu kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata nak tengok penduduk kampung tu baik atau tidak, tengok masjid dia lah. Kalau masjid dia hidup, kampung tu masjid tu hidup, maksudnya penduduk kampung tu adalah orang yang baik. Kalau masjid tu tak hidup, maka boleh dikenali penduduk kampung tu adalah kategori orang-orang yang tak baik, gitu lah. Kerana masjid itu dia adalah sinonim dengan orang yang mendirikan salat. Okey, hadis seterusnya, hadis yang ke-11, iaitu orang yang mendapatkan satu rakaat dari salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man adraka rak'atan min as-salah, barang siapa mendapatkan satu rakaat daripada salat, faqad adraka as-salah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan salat. Jadi dalam hadis ini Nabi kata siapa yang dapat satu rakaat dalam salat dia, sama ada bersama dengan imam atau dia dapat satu rakaat dalam waktu tersebut, maka dia dikira mendirikan salat dalam waktu.
walaupun mungkin baki daripada rakaat tu sudah habis waktu, ataupun dia sempat salat bersama dengan imam tu hanya satu rakaat, maka dia dikira telah mendapatkan rakaat dan dia sudah dikira salat dalam waktu dia. Kerana Nabi beri isyarat kat sini, man adraka raka'atan minas salah faqad adraka salah. Siapa yang dapat satu rakaat daripada salat, dia telah memperolehi dia telah mendapatkan solat tersebut secara keseluruhan. Itu maksudnya. Tengok hadis, tengok huraian hadis. Sesiapa yang mendapatkan satu rakaat dalam waktunya. Yang ni kalau dia sempat solat asar satu rakaat dalam waktu dia, kemudian rakaat kedua azan untuk maghrib. Macam mana? Dia dikira telah mendirikan salat di dalam waktunya. Jadi orang yang dapat buat satu rakaat, maka dia dikira mendirikan salat dalam waktu, walaupun baki daripada rakaat itu dalam waktu yang lain. Okey, yang kedua, wanita haid yang telah suci dan mandi, sekiranya ada waktu lagi salat, sekalipun hanya sekadar satu rakaat, maka wajib baginya untuk mengusahakan salat dalam waktu. Jadi dia kena usaha sungguh-sungguh untuk dapat salat dalam waktu. Sekiranya dia lihat bahawa kalau dia salat, dia akan dapat satu rakaat. Kalau dia sengaja tinggal, lengahkan sehingga habis waktu salat tersebut, sedangkan dia ada waktu, maka sengaja melengahkan sebegitu, dia dikira sebagai berdosa. Dia dikira sebagai berdosa. Kenapa? Kerana dia tak kejar untuk dapatkan satu rakaat, sedangkan satu rakaat yang dia dapat sudah dikira dia solat dalam waktu tersebut. Okey, seorang makmum akan mendapat pahala berjemaah sekalipun hanya dapat satu rakaat bersama dengan imam. Ini berdasarkan hadis itu, sebahagian ulama berpandangan kalau dia dapat satu rakaat sama imam pun dia dikira dapat pahala berjemaah keseluruhan. Kenapa? Kerana mendapatkan satu rakaat. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, manakala sebahagian pandangan mengatakan bahawa makmum tetap mendapat pahala berjemaah sekiranya mendapatkan imam sebelum imam memberi salam. So ada pandangan yang kedua. Yang ni walaupun dia tak dapat satu rakaat, tapi ketika mana imam tengah duduk tahiyat akhir, dia masuk, baru dia nak baca at-tahiyyatul mubarakah, imam pun beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka adakah dia dikira dapat pahala berjemaah? Sebahagian ulama kata dia dapat pahala berjemaah. Sebahagian lain kata dia syarat nak dapat pahala berjemaah keseluruhan, dia kena dapatkan satu rakaat bersama dengan imam, barulah dia dikira dapat pahala jemaah keseluruhannya. Wallahu ta'ala alam. Okey, seterusnya tengok hadis yang ke-12. Okay, hadis ke-12, hadis ini daripada siapa? Daripada Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah. Dua orang riwayat hadis ini. Tengok dia kata apa dalam hadis ini, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbari. Iaitu dua orang ni pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar kayu Nabi. Ini Nabi pernah sebut perkara ini ketika mana berada di atas mimbar. Layan tahiyanna. Payah nak menyebut. Layan tahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'ah. Au la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hadis ni diriwayat oleh dua orang sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata dia pernah dengar Nabi sebut di atas mimbar, yakni dalam khutbah. Apa dia kata Nabi? Ada sungguh hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan solat Jumaat. Yakni jangan tinggal solat Jumaat. Kalau dulu pernah buat, berhenti buat perbuatan tu, jaga secara istiqamah solat Jumaat, khas untuk orang lelaki lah. Kalau tidak, Nabi beri ancaman di sini, ataupun kalau masih lagi meninggalkan solat Jumaat ataupun masih lagi celang-celum,
minggu ni pergi, minggu depan tak pergi, masih lagi buat sebegitu, maka Nabi kata la yahtimannallahu ala qulubihim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati dia. Allah Taala akan kunci hati dia, ataupun Allah Taala akan blok hati dia daripada hidayah. Maka jadilah dia la yakunanna minal ghafilin, jadilah dia di kalangan orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab hati dia telah dikunci oleh Allah, ataupun hatinya telah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia meninggalkan Jumaat tanpa adanya keuzuran. Kalau ada keuzuran, dia tidak termasuk dalam larangan hari ini. Tengok huraian hadis. Solat Jumaat diwajibkan kepada setiap lelaki yang telah mukallaf. Jadi solat Jumaat ni wajib hanya pada lelaki yang telah mukallaf. Yang tidak mukallaf tidak wajib lah. Contohnya budak yang mumayyiz tidak wajib. Orang yang tidak berakal maka dia bukan mukallaf. Orang mukallaf ni maksudnya dia bukan sahaja sudah baligh, dia juga orang yang berakal, dan di antara kewajipan juga dia adalah orang yang bermukim. Maka untuk dia ni wajiblah untuk dia dirikan salat Jumaat. Seseorang yang dengan sengaja meninggalkan salat Jumaat tanpa uzur, jadi kita akan sebut apakah dia uzur, Allah Subhanahu wa taala akan kuncikan hatinya dan menjadikan hatinya gelap dan termasuk dari kalangan orang-orang yang lalai. Allah Taala buat keputusan kunci hati dia, hati jadi gelap dan biar dia saja begitu, akhirnya mati dalam keadaan begitu. Ini kalau orang yang mengambil remeh soal menjaga solat Jumaat. Manakala seseorang yang meninggalkan Jumaat kerana uzur seperti sakit, petugas keselamatan, petugas hospital, maka mereka tidak termasuk di dalam ancaman hadis ini. Jadi kalau dia memang terpaksa bertugas ketika itu, kalau dia tinggal, maka akan ada mudarat yang lebih besar. Maka untuk dia uzur, tidak wajib untuk dia kerjakan salat Jumaat. Itu hari ada dibahaskan oleh para ulama tentang orang yang bawa driver kereta api. Yang driver kereta api dalam bandar, dia bukan musafir, tapi dia driver kereta api dalam bandar. Contohlah macam di Malaysia ni, kereta api dalam bandar biasanya tak ada driver, saya ingat. Yang ada driver lah yang cerita, yang kalau yang ada driver, tapi dalam bandar yang bukan perjalanan musafir. Adakah dia termasuk daripada orang yang uzur solat Jumaat? Kalau ya, kalau betul dia adalah seorang yang tak boleh nak tukar waktu jadual dia, memang dia terpaksa bertugas ketika itu, maka dia termasuk kategori orang-orang yang uzur dan diberikan kemaafan untuk meninggalkan salat Jumaat. Ada uzur untuk dia, orang yang bertugas sebagai driver kereta api. Kalau dia melakukan perjalanan jauh, itu memang sudah diberikan keuzuran kerana musafir. Kalau musafir memang tidak wajib solat Jumaat. Ini cerita dia bukan musafir, tapi bergerak dalam bandar, bawa sesuatu yang dia tidak boleh nak kontrol. Kalau kita sebagai Grab bawa taksi, kita boleh kontrol. Waktu solat berjumaat kita stop, tak ambil orang, tak ambil penumpang dan sebagainya. Tetapi kereta api dia ikut perjalanan masa, so tak boleh nak kontrol. Maka untuk dia ada kemaafan, ada keuzuran. Okey. Solat 2 hari raya ataupun dipanggil Aidain. Aidain. Hadis ini daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia kata, "Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Aidain." Dia kata, aku pernah salat bersama dengan Nabi salat 2 hari raya. Ini salat Aidil Adha, salat Aidil Fitri. Ghaira marrah, bukan sekali, wala marratain, bukan 2 kali. Yang dia nak beritahu banyak kali lah dia salat dengan Nabi salat hari raya ni. Bi ghairi adhanin wala iqamatin, tanpa ada adhan, tanpa ada iqamah. Jadi hadis ni nak ceritanya salat hari raya ni ketika mana nak panggil orang untuk dirikan
bukan dengan cara azan, bukan dengan cara iqamah. Azan dan iqamah ni hanya untuk solat fardu sahaja. Ada azan, ada iqamah. Manakala untuk solat sunat yang lain tidak disyariatkan untuk azan dan juga iqamah. Tengok huraian hadis. Disunatkan mengerjakan solat sunat hari raya Aidil Adha di bulan Zulhijjah dan Aidil Fitri di bulan Syawal. Disunatkan didirikan secara berjemaah di kawasan lapang dan terbuka, dan tidak disunatkan dilaungkan azan dan iqamah sebagaimana didirikan solat fardu dan solat Jumaat. Jadi tak ada syariat azan dan iqamah untuk kedua-dua solat hari raya, tak ada. Siapa yang buat tu, dia buat satu kesalahan lah dalam beragama. Solat sunat hari raya didirikan sebelum khutbah, berbeza dengan solat Jumaat. Kenapa? Kerana solat Jumaat khutbah dahulu baru solat. Manakala solat hari raya, dia akan khutbah dahulu, kemudian setelah itu dia solat dulu, kemudian baru didirikan khutbah. Pada rakaat pertama 7 kali takbir setelah takbiratul ihram, manakala pada rakaat kedua 5 kali takbir setelah takbir intiqal. Okey, kita seterusnya hadis yang ke-14, qasar salat. Qasar salat maksudnya meringkaskan solat 4 menjadi 2. Hadis ini daripada an Ya'la ibn Umayyah. Hadis ini Ya'la bin Umayyah dia kata, qultu li Umar bin al-Khattab. Dia kata, aku telah kata kepada Umar al-Khattab, dengan dia membaca firman Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Surah An-Nisa ayat 101. Ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut tidak berdosa ke atas kamu untuk memendekkan salat sekiranya kamu berada dalam ketakutan kerana fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi ketika mana orang kafir menyerang kita, kita berada dalam ketakutan, maka untuk orang yang berada dalam ketakutan kerana diserang oleh musuh ini, boleh dia memendekkan salat 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian faqad aminan nas, faqad aminan nas, maka padahal orang merasa aman, padahal orang merasa aman. Kita tengok sekejap. Faqala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah SAW an dhalika faqala sadaqatun tasaddaqallah biha alaikum fa'aqbalu sadaqatahu. Dia nak beritahu, sekalipun berada dalam keadaan sudah aman pun masih lagi terguna pakai, boleh meringkaskan solat 4 menjadi 2. Kenapa? Kerana di sini disebut oleh Nabi SAW, sadaqatun tasaddaqallah biha alaikum. Yang ini dia adalah merupakan sedekah, dan sedekah ini adalah daripada Allah untuk kamu. Fa aqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat sekalipun sudah aman, tapi dilakukan ketika mana kita musafir, perjalanan yang jauh, maka dibenarkan untuk mengqasarkan salat atau memendekkan salat daripada 4 menjadi 2 rakaat. Tengok huraian dia. Salat qasar adalah merupakan hadiah daripada Allah kepada hamba-Nya. Jadi antara melakukan salat secara tamam atau qasar ketika musafir, manakah lebih afdal? Yang afdal adalah salat secara qasar, meninggalkan yang sempurna. Apabila seseorang itu berada dalam keadaan dia sedang bermusafir, kerana dia adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Solat 4 rakaat diharuskan untuk dipendekkan menjadi 2 rakaat ketika situasi perang, musafir,
dan situasi umat Islam tidak aman. So dalam 3 situasi ini memang boleh salat menjadi 2 rakaat dikosarkan. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i, afdal melakukan salat qasar ketika musafir. Jadi yang lebih aula salat qasar itu berbanding salat secara sempurna. Boleh salat qasar sekiranya duduk di destinasi yang dituju tidak melebihi 3 hari. Jadi kalaulah seseorang tadi dia bermusafir, sepanjang perjalanan pergi dan balik, ini memang boleh salat musafir. Tetapi yang menjadi perbahasan kalau dia dah sampai ke destinasi. Kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau dia dah sampai ke destinasi dan dia dia bercadang duduk ke destinasi itu tidak lebih daripada 3 hari, maka sepanjang 3 hari dia berada di destinasi itu, dia boleh kerjakan secara qasar, tak ada masalah. Tapi kalau dia duduk lebih daripada 3 hari, maka sampai saja ke destinasi, maka dia kena solat secara sempurna, solat secara tamam. Tidak ada lagi qasar dan solat jamak bagi dia. Kenapa? Kerana syarat untuk seseorang tadi buat solat musafir atau solat qasar, pertama di dalam perjalanan, kedua ketika mana sampai ke destinasi tidak melebihi daripada 3 hari. Okay, habis. Tengok hadis yang terakhir untuk malam ni. Saya ingat hadis terakhir ni. Itulah hadis terakhir. Hadis terakhir berkenaan dengan solat jamak. Ini nak menjamakkan salat atau menggabungkan salat. Hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW. Idza ajila alaihi as-safar yuakhiru adh-dhuhra ila awwali waqti al-'asri fayajma'u bainahuma wa yuakhiru al-maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal 'isha hina yaghibu asy-syafaq. Hadis ini daripada Anas, iaitu apabila baginda terburu-buru dalam musafir, yang baginda nak cepat dalam perjalanan, maka Nabi telah mengakhirkan solat zuhur di dalam waktu asar. Jadi Nabi sembahyang zuhur dalam waktu asar secara jamak lah. Apabila Nabi nak cepat, maka Nabi tak akan solat dulu. Nabi teruskan perjalanan, nanti di hujung nanti baru Nabi akan solat jamak. Kemudian fayajma'u bainahuma, maka dijamakkan di antara keduanya. Jadi solat itu dilakukan dalam waktu yang sama. Kalau zuhur dan asar, dilakukan solat zuhur dan asar dalam waktu asar, ataupun dilakukan maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Ini berdasarkan hadis ini. Apabila Nabi terburu-buru ataupun Nabi dalam perjalanan nak cepat sampai ke destinasi ke, maka Nabi akan melakukan jamak takhir. Jamak takhir. Wa yuakhirul maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isya. Nabi mengakhirkan isyak dan menghimpunkannya bersama dalam waktu isyak. Bila waktu isyak? Hina yaghibu syafaq, ketika mana hilang warna merah di kaki langit. Tengok perbahasan hari ini, harus menghimpunkan, kan itu silap harus menghimpunkan 2 salat dalam satu waktu. Contoh zuhur di dalam waktu asar, maghrib di dalam waktu isyak. Ini maklumlah. Ini boleh kita jamak. Sama ada nak buat jamak takdim pun boleh, jamak takhir pun boleh. Dua-dua tu boleh. Cuma afdal atau tidak afdal, kalau terburu-buru nak cepat sampai, afdal jamak takhir. Ataupun jika azan telah berlaku dan kita nak melakukan musafir, maka yang utama ialah solat dalam waktu yang takhir. Tapi kalau kita keluar rumah musafir, masa tu belum azan lagi, belum solat lagi, katalah kita keluar pukul 10 pagi, jadi apabila masuk waktu solat, maka yang lebih afdal dilakukan secara jamak takdim. Jadi buat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Tapi kalau maksud waktu dah masuk, kita pun keluar untuk musafir, yang lebih afdal mendirikan salat zuhur dalam waktu asar, mendirikan waktu maghrib dalam waktu isyak. Kita lah. Okey, tengok jamak takdim. Solat waktu kedua dilakukan di dalam waktu awal. Contoh, asar dikerjakan bersama zuhur dalam waktu zuhur.
Ini nama jamak taqdim. Manakala jamak takhir, solat waktu pertama dilakukan dalam waktu kedua. Contoh, Zuhur dikerjakan bersama Asar dalam waktu Asar. Ini perbezaan di antara jamak taqdim dan juga jamak takhir. Dan begitu juga niat lah. Untuk jamak taqdim, niat itu mesti berlaku dalam solat yang pertama. Yang ni contoh kita sembahyang Zuhur 2 rakaat. Jadi sebelum kita beri salam, kita kena niat dalam hati kita dah, yang mana kita nak solat asar dalam waktu Zuhur. Manakala untuk jamak takhir, bila niat kita nak melakukan jamak takhir ini dilakukan sebelum habis waktu solat yang pertama. Contoh, kita nak buat jamak takhir Zuhur dalam asar. Jadi dalam waktu Zuhur tu dalam hati kita niat dah nak buat Zuhur nanti dalam waktu asar. Ataupun kita dalam waktu maghrib dan niat dah nak buat maghrib dalam waktu isyak. Kalau kita tak niat sebegitu, sampai waktu asar sedangkan kita belum sembahyang Zuhur, dikira kita berdosa meninggalkan salat Zuhur tanpa diniatkan jamak. Maka akibatnya Zuhur tu dikira qada, bukan jamak. Walaupun boleh buat 2 rakaat, tak ada masalah kerana dia dalam musafir, tapi tidak dikira dia melakukan jamak, tapi dia dikira melakukan qada kerana dia tidak berniat jamak takhir tadi terlebih dahulu. So gitu. Kemudian salat jamak boleh dilaksanakan bagi mereka yang memiliki kesukaran seperti musafir, hujan lebat, sakit dan seumpamanya. Tiada solat jamak untuk salat musafir bagi mazhab Hanafi, melainkan ketika perjalanan untuk ibadah haji. Jadi dalam mazhab Hanafi tak ada solat jamak, yang ada solat qasar sahaja. Mereka tidak melakukan jamak dalam solat mereka. Ketika mana mereka musafir, mereka hanya melakukan qasar sahaja. Manakala mereka jamakkan salat hanya ketika musim haji. Apabila mereka buat haji, mereka akan jamakkan salat kerana berdasarkan hadis Nabi menjamakkan salat. Contoh, ketika wukuf di Arafah, sebelum wukuf di Arafah, Nabi akan salat Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur. Kemudian barulah Nabi bergerak masuk ke tempat wukuf. Kemudian nanti Nabi akan duduk situ sehingga terbenam matahari. Nanti Nabi akan bergerak ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah waktu Isyak, Nabi akan salat Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak. Ini adalah contoh daripada Nabi. Maka berdasarkan itu mazhab Hanafi mereka berpegang sebegitu. Apabila buat musim haji ada jamak. Tapi apabila solat waktu biasa bukan musim haji, tidak ada jamak, hanya ada solat qasar sahaja. So ini pandangan dalam mazhab Hanafi. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada sebarang pertanyaan ke puan? Perbincangan. Tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada. Semua Terima jelas. kasih. Jelas tak ada kesamaran lah. Semua jelas. InsyaAllah, okey. Kena mengantuk tu. Belum. Belum. Baru pukul 11. Belum pukul 11. Okeylah, insyaAllah kita bertemu kembali pada minggu hadapan insyaAllah. Nanti saya akan hantar. Saya Rabu juga ya, Ustaz. Rabu juga. InsyaAllah saya buat Rabu. Rabu pun tak ada. Rabu okey. Sebab Rabu. hari Ahad, Isnin, Selasa tu ada kelas. Oh, ada kelas. Ambil kelas apa tu? Tu pengajian Al-Quran, Fardu Ain. Oh, Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah, bagus. So, tak apalah kalau macam tu. Dengan hari Rabu pagi pun ada dengan Ustazah Syazlinda tu, Makhraj. Sekarang ambil kelas dengan dia, ambil makhraj. Bagus, Alhamdulillah. Okey, bagus. So nanti kita jumpa hari Rabu lah. Rabu tu yang nampak free kan? Okey Ustaz, terima kasih. Semoga bertemu kembali Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.